Kalau dah beli banyak dan telah difizicalkan, boleh ke dijadikan priority dia? Tak boleh. Puan Halimah tak boleh. Dia kena belian baru. Belian baru baru dikira. Apa syarat minimum untuk jadi dealer? Satu, dia kena grab promotion. Dia ada syarat lah, grab promotion. Contact dengan dealer Encik Kashaf, grab promotion. Lepas tu dia kena beli wave card. Wave card ni emas 0.5 gram. Dan dia kena training, join training dealer. Dan dia ada assessment, dia ada ujian. Lepas tu baru boleh upgrade jadi dealer lah. Sebab bila dealer ni dia ada tanggungjawab. Jadi dia kena ada ilmu yang basic sebagai dealer. Untuk dinar, shilling berapa dinar tuan kalau nak jual? Berapa satu dinar tuan kalau nak jual? Oh, okay. Encik Jai, refer dekat sini harga. Nak jual, ni dekat sini. Harga jual ni, tengok harga PG buy. Okay. Macam mana pula emas 916? Emas 916 ni tuan-puan, dia sebenarnya harga dia tak transparent. Emas 916 ni adalah untuk perhiasan. Emas perhiasan ni untuk cantik. Emas pelaburan 999 itu emas pure. Emas 916 ni dia dah campur silver dengan copper. Jadi kalau nak untuk simpanan, jangan beli 916, beli 999. Okay. Persoalan tentang zakat, kalau simpan 1 gram dalam gap tapi tak keluarkan fizikal, perlu zakat Encik Mi. Tuan adakah dengan menabung emas saja boleh kaya atau kena jadi dealer dulu? Tak, menabung emas dia sebenarnya Cik D, dia bukan kena jadi dealer ke kena menabung emas. Yang penting kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Tak menabung emas pun ada je orang kaya tak menabung emas. Banyak je tak jadi dealer pun kaya. Cuma kita kena ada ilmu. Menabung emas dengan ilmu. Dealer ni sebenarnya macam ni. Kenapa? Apa yang bagus jadi dealer? Alang-alang dah menabung emas, emas tu dah menjadikan kewangan tuan-puan lebih baik. Why not cari jalan jana pendapatan sambil menabung emas? Itu je. Maksudnya kita buat bisnes berdasarkan apa yang kita memang dah buat dan kita happy. Sebab tu ada testimoni dealer public go. Dulu ada masalah stres, kena makan ubat. Lepas jadi dealer public go, hilang sakit stres, tak payah makan ubat dah. Saya baru dapat testimoni 2 hari lepas. Ada dealer public go, dulu dia stres cakap. Dulu sebelum dia jadi dealer public go, dia stres dengan kerja, stres macam-macam tekanan yang ni. Tapi bila jadi public go, dia happy. Sebab dia buat apa yang dia happy. Dia share ilmu, dia bagi manfaat pada orang lain pun dapat manfaat, dia happy. Okay. Tak perlu jadi dealer pun untuk kaya ni. Kalau 2 tahun lagi pergi haji, adakah wajar tabung duit haji, beli emas dulu atau simpan dalam gap? Beli emas dulu atau simpan dalam gap sama je. Okay, kalau 2 tahun lagi saya suggest simpan dalam emas dulu. Kalau lagi 6 bulan jangan.